观音菩萨也被称为慈悲女神，在包括居港市在内的华人社会中占据着特殊的地位。她不仅被视为着庇佑众生的守护神，更是慈爱与希望的象征，深受广大信众的尊崇与敬仰。观音菩萨或称为慈悲女神，在华人社会中占有特殊地位，包括在居港市。其中一个例子是，慈悲女神的生日总是被三角信众在黑果樟阁宫纪念。黑果樟阁宫公主索尼表示，观音菩萨是一位慈悲的女神，至今仍常常降临人间。每年华人信众都会纪念这位女神的生日，不过今年选择在7月13日举行纪念活动，是为了纪念观音被封为神的日子。他表示，为了庆祝观音菩萨的生日，华人社区举行了一系列的宗教仪式，例如请神仪式，包括中国传统戏或中国歌剧表演，这也是每次仪式中特别祈求安排的传统表演形式。Dewi Welas Asih, jadi yang tingkatan Buddha yang masih sering turun ke alam manusia, salah satu ya Dewi Kuan Yin. Melindungi dan ini membantu umat manusia. Baik, artinya Dewi Kuan Yin ini masih sering turun ke bumi ya kok ya? Hah? Masih sering turun ke bumi? Masih sering. Untuk peringatan yang tingkatan sudah Budi ya, Buddha. Baik, untuk peringatan sendiri diperingati tanggal berapa kok? Ulang tahunnya? Kalau Dewi Kuan Yin itu sebenarnya setahun itu ada 3 kali, 3 kejadian. Kelahiran, jadi Bodhisattva sama jadi biksu。索尼补充道，这次纪念活动的目的是为了祈求平安、福祉，以及向众神祇祈求庇佑。Ilham Wahyudi, PAL TV。